Maksudnya Ustazah, apa yang kita buat, apa yang kita tengok, semua tu masuk ke dalam hati? Ya, betul. Sebab tu Rasulullah SAW pernah bersabda, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semuanya akan masuk dalam hati. Punca-punca seseorang tu jadi pembuli boleh jadi yang pertama disebabkan keluarga dia. Apa yang dibuat oleh pembuli tersebut. Sebab tu Nabi sebut dalam sebuah hadis, berkawanlah dengan kawan yang baik sebab kawan yang baik itu ibarat penjual minyak wangi. Jika dia menjual minyak wangi, kita sebagai rakan akan terpalit sama bau yang wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Maju Johor, salam pendidikan Johor mendahului, salam PGChem dan salam Tiara Excellent. Tiara Podcast dibawa khas oleh Unit Publicity SK Taman Bukit Tiram dan dirakamkan dari Tiara Majestic Studio SK Taman Bukit Tiram, Johor. Dari satu suara, banyak cerita. Sebelum itu, jangan lupa subscribe YouTube channel kami, Teams TV, follow TikTok Majestic Studio SKTBT. Hari ini, kita akan bawakan satu kisah yang sangat popular di kalangan murid, iaitu buli. Bersama kita pada hari ini, Ustazah Sofia. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, sihat. Ustazah, hari ini saya nak tanya tentang satu perkara yang selalu berlaku dekat kebanyakan sekolah, iaitu buli. Sebenarnya, apa maksud buli tu Ustazah? Baik, soalan yang bagus. Buli tu jika kita lihat daripada kamus bahasa Melayu ialah menyakiti hati sama ada melalui perbuatan ataupun perkataan. Termasuklah di sini iaitu perkara yang menindas, menghina ataupun mengejek orang lain. Itu sudah dikira buli. Oh, jadi buli ni bukan setakat pukul kawan je Ustazah, tapi ejek-ejek, mengata dan hina pun termasuk juga. Ya, betul. Maksudnya Ustazah, apa yang kita buat, apa yang kita tengok, semua tu masuk ke dalam hati? Ya, betul. Sebab tu Rasulullah SAW pernah bersabda, ada segumpal daging yang sangat penting. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Namun, jika ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Tahu apa itu segumpal daging tersebut? Hati? Ya, betul. Hati. Sebab hati tu ataupun sebenarnya ialah jantung, ia sangat penting kepada seluruh tubuh kita. Jika ia berhenti, maka rosak ataupun matilah kita. Kalau macam tu Ustazah, apa yang menyebabkan seseorang tu jadi pembuli? Okey, dia ada kaitan dengan hati kita. Sebab Allah selalu sebut dalam Quran berkaitan hati. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semuanya akan masuk dalam hati. Punca-punca seseorang tu jadi pembuli boleh jadi yang pertama disebabkan keluarga dia. Mungkin di rumah dia sering dimarahi oleh ibu ayah ataupun adik-beradiknya. Sehingga apabila dia berada di sekolah atau dengan rakan-rakan, dia mengikut apa yang ibu ayah dan adik-beradiknya buat pada dia. Seterusnya, punca kedua ialah kerana rakan sebaya. Oleh sebab puncanya dari rumah, maka dia berkawanlah dengan orang lain dan orang lain pun terikut apa yang dibuat oleh pembuli tersebut. Sebab tu Nabi sebut dalam sebuah hadis, berkawanlah dengan kawan yang baik sebab kawan yang baik itu ibarat penjual minyak wangi. Jika dia menjual minyak wangi, kita sebagai rakan akan terpalit sama bau yang wangi. Namun jika dia berkawan dengan kawan yang buruk, ianya ibarat penjual ataupun tukang besi. Jika bukan bajunya terbakar, mungkin boleh jadi bau besi terbakar tersebut akan melekat pada bajunya. Dan yang ketiga, media sosial. Media sosial ni kerap kalilah kalau kita duduk seorang-seorang pun jarang saja nampak orang duduk seorang-seorang tak buat apa. Kebanyakannya orang main phone tengok media sosial, sama ada WhatsApp ataupun TikTok ataupun YouTube, dan semua benda tu semuanya mesti ada kaitan dengan manusia. Jadi kebanyakan media sosial trend-trendnya tentang memperolokkan orang, mengejek orang ataupun mengatur orang. Jadi
Ustazah teringat sebuah surah, surah Al-Hujurat ayat ke-11. Allah kata, janganlah kamu memperolok-olokkan orang lain kerana boleh jadi orang yang kamu perolokkan itu lebih baik daripada kamu. Ustazah, kalau orang tu suka ejek dan sakiti orang lain, apa jadi dengan amalan dia nanti? Ini sangat penting sebab pengakhiran kita ialah di akhirat nanti sebagai seorang Muslim. Jadi, pernah dengar perkataan muflis? Pernah? Apa itu muflis? Orang yang tak ada duit. Orang yang tak ada duit ataupun harta. Jadi ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersama sahabat. Nabi sebut pada sahabat, apa itu muflis? Maka sahabat pun katalah seperti mana Sofiah kata tadi, orang yang tak ada harta ataupun orang yang tak ada duit. Jadi sebenarnya muflis ialah orang yang muflis di akhirat. Iaitu siapa? Orang yang pada di akhirat nanti mereka membawa amalan solat, amalan puasa, amalan zakat, tapi akhirnya pahala-pahala tersebut dipindahkan kepada orang yang pernah mereka menyakiti. Sehingga kan dosa mereka belum habis lagi, dosa-dosa orang yang mereka buli tu balik kepada mereka dan bertimbun-timbun dan akhirnya dicampakkan pembuli tersebut ke neraka. Allahu Akbar. Maksudnya orang yang suka buli, boleh muflis di akhirat ya Ustazah? Betul. Kalau begitu Ustazah, apa tindakan yang patut dibuat oleh mangsa buli? Okey, yang pertama mangsa buli kena sabar. Sebab apa? Nabi pesan 3 kali pada seorang sahabat yang minta dinasihatkan kepadanya. Wahai Rasulullah, nasihatkan aku. Maka Rasulullah pun sebut, jangan marah. Dia pun kata lagi, bagi satu nasihat ya Rasulullah, jangan marah. Sekali lagi, dia tanya, ya Rasulullah, bagilah aku satu nasihat. Jangan marah. Jadi kat sini Rasulullah sangat pentingkan supaya kita sebagai seorang Muslim jangan marah dalam apa-apa tindakan. Sabar. Yang kedua, jangan balas kembali apa yang pembuli buat pada kita. Sebab ia berkait dengan cara yang ketiga iaitu kita kena sampaikan kepada orang yang lebih dewasa. Jika di sekolah, sampaikan kepada guru-guru. Tapi kalau di rumah, maklumkan kepada ibu dan ayah. Yang keempat, dapatkan sokongan daripada kawan-kawan yang baik. Sebab apa? Mereka lah yang boleh menunjukkan arah untuk kita buat tindakan yang betul. Dan akhir sekali, dekatkan diri kita dengan Allah. Sebab Allah insya-Allah akan bagi hidayah pada orang yang dizalimi. Masya Allah, banyak rupanya Islam ajar tentang isu buli ni Ustazah. Jadi, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, hati kita ni ialah pusat diri kita. Jika hati kita bersih, insya-Allah seluruh tubuh kita akan bersih. Tapi kalau kita menyakiti orang lain, bukan sahaja hati mangsa yang akan dizalimi, tapi hati pembuli juga turut sama akan rosak. Bukan saja di dunia, tapi di akhirat kita akan jadi muflis. Ingat, pengakhiran kita bukan di dunia semata-mata, tapi di akhirat. Jadi, jangan jadi pembuli. Terima kasih Ustazah. Saya doakan semua kawan-kawan kita jauh daripada jadi pembuli dan dilindungi Allah daripada jadi mangsa buli. Amin. Alhamdulillah, penuh inspirasi. Baiklah, itu sahaja dari kami hari ini. Teruskan setia bersama Tiara Podcast. Satu suara, banyak cerita. Teams TV edukatif, kreatif dan inovatif. Jumpa lagi.